UPU ni apa? Sistem pengambilan pelajar untuk sambung belajar ke peringkat seterusnya, peringkat diploma ataupun asasi. So kepada anda, sesuai kalau adik-adik kita nak sambung ke peringkat diploma ataupun peringkat yang seterusnya iaitu peringkat akademik, aliran akademik asasi dan sebagainya, ini adalah laluan yang terbaik untuk anda, iaitu laluan aliran akademik. Kepada mereka yang nak sambung belajar ke peringkat seterusnya iaitu diploma atau degree, akan ada beberapa yang akan berlaku. Sekarang ni, selepas anda dapat result SPM, apa yang anda nak kena buat adalah anda akan sambung belajar ataupun anda akan apply program dekat UPU. Dekat UPU dia ada beberapa program, iaitu asasi dan juga diploma. Okey, so laluannya apabila anda memilih asasi, wajib untuk anda tahu asasi itu terbuka ke tertutup. Untuk terbuka, asasi terbuka, anda lepas asasi, contoh anda asasi dekat UiTM, anda nak sambung universiti lain selain daripada UiTM, tidak ada masalah kalau asasi terbuka. Kalau asasi tertutup dekat UiTM, wajib untuk anda sambung degree dekat UiTM. Itu beza antara asasi terbuka dan asasi tertutup. Seterusnya program diploma. Diploma ni banyak. Semua universiti IPTA menawarkan program-program diploma. So anda boleh apply program-program diploma. Bergantung kepada minat anda, program apa yang anda nak apply. Mengikut berdasarkan result SPM sebenar anda. Alright. Yang seterusnya adalah STPM. STPM ni laluannya ke mana? Laluannya lepas anda ambil STPM, anda akan sambung diploma degree. Anda boleh terus apply program degree sama macam asasi.